Assalamualaikum guys. Hari ni saya buat mancing di tepi bawah Jabatan Pulau Pinang. Saya bersama dengan anak saya seorang. Okey guys, saya cuba buat YouTube untuk mancing bawah jabatan ni. Dapat ikan apa nanti saya tunjuk. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe. Walaupun video saya ni tak seberapa, tepi bawah jabatan ni saya cuba tengok apa ikan yang ada. Baik. Okey, ni bawah jabatan, saya duduk tepi lah. Tepi tiang yang pertama lah, lebih kurang lah, bawah jabatan Pulau Pinang. Okey, ni jeti belah ni, lepas tu biasanya orang akan naik pergi ke tengah jabatan sana, bawah tiang, naik jeti sini lah. Okey, ni saya mancing bawah tiang pertama, tepi lah, ke jabatan Pulau Pinang. Ikan geruk kecil sangat dia ikan geruk. Cik ah? Cik. Cik pula. Cik ah? Ikan 2 ekor. 2 ekor, naik atas. Sini. Okey, lepas tu. Oh, ikan apa dapat? Ikan ibek, ikan geruk-geruk. Dengan geruk-geruk. Ikan geruk-geruk. 2 ekor sekali tu. Okey dek. Okey. Lagi jatuh ikan kan? Tapi apa? Mana? Ikan lagi, ikan yang sama. Ikan apa? Ikan yang sama. Inilah hasil duduk bawah jabatan selama lebih kurang 3 jam lah. Jabatan pertama ni, tiang yang pertama. Okey, alhamdulillah setakat ni ikan ni ada banyak. 4 ekor ikan apa entah ni. Macam ikan bawal pun ada. Ikan geruk-geruk seekor dan ikan baji 1 ekor. Okey, jom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Azli Fishing Channel. Jumpa lagi. Deng. Like a Hellcat.